Okay, Assalamualaikum. Hari ni saya nak tunjuk macam mana kita nak tukar language ni daripada bahasa Jepun kepada bahasa English dan juga meter ni. Okay, first saya tunjuk yang ni dululah kan. Okay, yang ni kita pergi dekat setting. Ni setting ni kan. Pergi dekat setting ni. Lepas tu, kalau tak tahu, atas sekali di atas sekali. Dia bukan atas. Ni, yang bawah, second. Tu nampak. Ingat nombor 2, second, tu tulis English. Okey. Dah bertukar dah. So dah bertukar dah untuk setting English. So dah tukar English. Kita pergi dekat menu. Okey, dah tukar tadi Jepun kan. Okey, ni dah tukar. Okey, untuk meter pula. Untuk meter pula, kita pergi dekat button ni. Nampak ni ni. Okey, ni nampak. Ni bahasa Jepun kan. Yang ni kita dah tukar tadi. Ni. Okey, ni bahasa Jepun. Kita pergi dekat setting. Okey, setting tu kan. Setting tu, kita turun ke bawah. 2, 3, 4, 5. Ni yang ni. Yang ni, setting ni. Nampak tu kan, logo setting tu kan. Nampak dekat sikit. Okey, logo setting tu kan. Tekan lama sikit. Okey, bila tekan lama, dia duduk nombor 2. Sorry. Dia duduk nombor 1. Nampak? Tu English kan. Tekan English. So dah bertukar. Tadi Jepun dah bertukar. Nampak? So untuk kereta-kereta Toyota, Alphard ke kereta-kereta Toyota lah, radio macam ni boleh buat macam tadi. Dan juga kalau kereta meter dia macam ni boleh buat juga. Macam ni saya dalam GR Yaris. Terima kasih. Jangan lupa like, follow, subscribe. Bye bye.